أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Iwaya yang saya kasihi, Alhamdulillah, hari ini dah masuk hari yang ke-15 Ramadan, dan insyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama bermula kunut imam pada salat witir yang terakhir. Imam akan membaca doa kunut dan insyaAllah kita akan sama-sama mengaminkan. Dan bacaan kunut bermula pada 15 Ramadan bersamaan 16 hari ke-16 kita bertarawih, merupakan sunat ab'ad, yang mana kalau sekiranya imam terlupa, katakanlah imam terlupa untuk baca kunut, sah salat kita sah, cuma sunat digantikan dengan sujud sahwi. Let's say lah sujud sahwi lupa, sah tak salat sah. Itu hukum akal seperti itu. Ibu ayah yang saya kasihi, pagi ini saya nak bercerita. Ibu ayah yang saya kasihi, pernah tak kita perasan sesuatu perkara bila masuknya Ramadan? Kita bangun sahur tak pakai alarm, selalunya mak-mak lah. Kita tiba-tiba jadi rajin ke masjid. Ustaz, mentang-mentang kami baru habis nampak ke masjid, tiba-tiba Ustaz sebut, tiba-tiba rajin ke masjid. Ingat sampai habis itu. Kita dalam bulan Ramadan ni kita boleh lapar, walaupun sebelum ni bila kita lewat saja makan tengah hari, kita dah mula-mula lapar. Kenapa jadi macam tu? Lebih menarik lagi ibu ayah, orang yang panas barang. Bila orang panas barang ni, hati-hati. Tapi bila masuk je Ramadan ni, bila tiba-tiba jadi pendapat. Yang kedekut lagi bakhil. Mudah-mudahan di kampung kita tak ada. Bila masuknya bulan Ramadan, dia jadi orang yang paling ringan tangan bersedekah. Yang selalu cakap kasar dengan isteri, cakap kasar dengan anak-anak, cakap kasar dengan kawan-kawan, cakap kasar. Tapi bila masuk di bulan Ramadan, dia orang paling lunak menjaga lidah dia. Apa rahsia Ramadan yang boleh buat kita berubah? Tuan-tuan ibu ayah yang saya kasihi, kalaulah boleh saya bertanya, kerjaya kita. Mungkin ada di kalangan kita yang kerja government, mungkin ada di kalangan kita yang kerja swasta, mungkin ada di kalangan kita yang kerja sendiri. Kerjanya kita mempengaruhi tak kita punya personality kita? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kenderaan apa yang kita naik, rumah yang bagaimana yang kita duduk, persekitaran yang kita bergaul setiap hari, semua ni rasa-rasa agak-agak dia mempengaruhi tak? Dia mengubah tak personality kita? Pagi-pagi ini cerita pasal personality. Personality ni apa maksudnya? Personality ni maksudnya apa? Personality ni maksudnya sikap kita. Personality ni apa maksudnya? Tingkah laku. Personality ni maksudnya apa? Watak kita, perangai kita, tabiat kita, cara kita berfikir, cara kita merasa, cara kita bertindak, nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup kita. Itulah namanya personality. Mengubah tak personality kita? Mempengaruhi tak personality kita? Mesti ubah kan? Kalau kita tanya jujur-jujur lah, kalau kita tanya di dalam hati kita, mesti jawapan dia berubah. Semua tu mengubah personality kita. Jadi boleh pagi inilah yang saya nak kongsi. Saya nak kongsi lah, Ramadan mengubah personality kita.
Namun adakah perubahan ini adalah perubahan sementara, ataupun perubahan ini dia boleh kita bawa kekal selepas sampai Ramadan? Ibu ayah yang saya kasih ini, Ramadan dia bukan cerita setakat tahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan dia membentuk siapa kita sebenarnya. Ramadan, saya minta sama-sama kita duduk tenang-tenang. Kita duduk tenang-tenang, kita buka hati, kita buka minda, mari kita sama-sama hayati. InsyaAllah pinjamkan saya telinga tuan-tuan, pinjamkan saya minda tuan-tuan, pinjamkan saya perhatian tuan-tuan. Tak lama insyaAllah 30 minit saja. Ibu ayah yang saya kasih, boleh bersetuju tak dengan saya kalau saya kata Ramadan mengubah personaliti kita? Rasa-rasa boleh setuju tak? Tuan-tuan, Ramadan sepatutnya mengubah personaliti kita. Mana mungkin Ramadan yang Nabi kata penuh keberkatan. Petang kemarin kita ada buat program dengan kemas. Dalam tazkirah sebelum masuknya waktu berbuka puasa lebih kurang 30 minit. Dalam satu hadis Nabi kata Ramadan ini bulan keberkatan. Mana mungkin Ramadan yang Nabi beritahu Allah Ta'ala belenggu setan-setan, Allah Ta'ala gandakan pahala, Allah Ta'ala sediakan Lailatul Qadar khas untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita. Yang mana Lailatul Qadar itu ganjaran pahala dia bersamaan 1000 bulan ibadah. Pasti dan pasti Ramadan ini dia mengubah personaliti kita. Kerana apa? Kerana janji Allah. Allah Ta'ala janji siapa yang puasa dengan sebenar-benar puasa wajib dapat takwa. Bukti dia apa? Kutiba 'alal ladzina ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala menggunakan perkataan la'alla. Allah Ta'ala tak guna perkataan laita. Bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan la'alla, memberi maksud if you puasa, you wajib dapat takwa. Maka Allah Ta'ala berjanji pada kita, siapa yang puasa dengan sebenar-benar puasa, dia pasti dapat takwa. Ibu ayah, bila kita dapat takwa, pasti takwa itu dia akan mengubah personaliti kita. Persoalannya ibu ayah, hari ini kita dah masuk 15 hari puasa. Tuan-tuan rasa berlaku tak apa-apa perubahan pada diri kita? Berlaku tak apa-apa perubahan pada sikap dan tingkah laku kita? Berlaku tak apa-apa perubahan pada ketaatan kita pada Tuhan? Cuba ambil masa 2-3 saat, ketuk hati. Aku dah puasa 15 hari. Aku tak pernah terfikir pun dulu. Rasa-rasa berlaku tak perubahan? Tuan-tuan jangan tengok kiri kanan. Jangan pula tanya orang sebelah. Kita tanya diri kita sendiri. Kita tanya diri sendiri, kita bisik pada diri kita. Kita tak berlumba dengan orang lain dalam bulan Ramadan. Kita tak berlumba menilai orang lain dalam bulan Ramadan. Kita berlumba dengan siapa? Kita berlumba dengan diri kita sendiri. Kita berlumba dengan Ramadan tahun ni dengan Ramadan tahun lepas. Who is better? Yang mana lebih baik? Kita berlumba, kita menilai dan kita mempersoal diri kita sendiri, bukan orang lain. Ibu ayah yang saya kasih, pagi-pagi ini saya nak mohon ampun dan maaf kalau perkongsian saya ni menyebabkan ibu ayah sakit kepala, menyebabkan hati dan perasaan ibu ayah bercampur bau. Kenapa? Kenapa saya bawa tengok perkongsian saya yang macam ni? Ibu ayah, kalau saya cerita tentang kelebihan puasa, ibu ayah berpuluh tahun dah dengar daripada pelbagai ustaz yang datang menyampaikan tentang kelebihan puasa. Kalau saya cerita tentang ibadah-ibadah yang wajar, ibadah-ibadah yang patut kita buat dalam bulan Ramadan, ibu ayah lagi champion daripada saya. Kalau nak cerita pasal tarawih, ibu ayah buat 20-23, saya buat 8. Kalau nak cerita pasal Quran, ibu ayah setiap malam tadarus. Nak cerita tentang sedekah, ibu ayah lebih dahulu buat berbanding saya. Tengok masjid kita, bukti dia apa? Setiap hari, Alhamdulillah, ditaja berbuka puasa.
RM800 satu malam. Bukan semua orang mampu mengeluarkan satu jumlah RM800, tapi ibu ayah dah buat. Kalau nak cerita tentang Qiyamul Lail, malu saya. Pasal apa? Ibu ayah lebih berusia, lebih banyak Qiyamul Lail berbanding saya. Pendek kata, kalau saya nak cerita semua tu ibu ayah mendahului saya. Ibu ayah mendahului kami yang lagi muda. Saya pilih untuk berkongsi apa? Saya pilih untuk kongsi rasa. Saya pilih untuk kongsi nilai-nilai di sebalik apa yang telah kita lakukan. Saya pilih untuk kita ajak. Saya pilih untuk ajak kita sama-sama berfikir tentang kualiti amalan yang selama ini kita dah buat. Saya pilih untuk berkongsi hikmah, dan saya pilih untuk kita sama-sama muhasabah apa yang telah kita lakukan. Ibu ayah yang saya hormati, Ramadan dia mengubah personaliti kita. Pagi ni saya nak kongsi 3, tak banyak, 3 perkara yang Ramadan mampu mengubah personaliti kita. Pertama, ibu ayah, Ramadan dia boleh mengubah nilai kualiti ketaatan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Dia ubah apa? Dia ubah nilai kualiti taat kita kepada Allah. Yang kedua, Ramadan dia mengubah personaliti kita dari sudut apa? Tahap kesabaran kita. Dan yang ketiga, Ramadan dia mengubah personaliti kita tentang sifat syukur. 3 yang tak banyak. Ibu ayah yang saya kasihi, Ramadan mengubah kualiti ketaatan kita kepada Allah. Cuba kita sembang. Taat ni kalau nak sentuh banyak sudut. Saya tak mau sentuh banyak sudut. Saya nak cuma sentuh dari sudut ibadat saja. Taatnya kita ibu ayah, kita tanpa tapi, tanpa tanya, tanpa soal. Tuhan suruh kita puasa, kita puasa. Taatnya kita pada Tuhan. Contoh, tengah-tengah panas terik di tempat kerja, dalam keadaan berpeluh-peluh, dalam keadaan hausnya tekak kita, lalu anak kita bawa air Milo ais. Apa hal cerita Milo ais pagi-pagi ni Ustaz? Dah bagi gambaran. Kita tak sentuh ibu ayah. Walhal kita dahaga panas terik. Kalau bukan bulan Ramadan, lalunya air macam kita dulu yang ambil. Tapi bila masuknya bulan Ramadan, taatnya kita pada Allah, lalulah Milo ais ke, lalulah ketui ais ke, lalukah sirap ais ke, lalulah apa saja, kita taat, tetap tahan berpuasa. Kerana apa ibu ayah? Kerana taatnya kita. Walhal kalau kita minum dalam bilik, siapa ada pengalaman? Baik aku cepat. Siapa ada pengalaman? Curi-curi minum dalam bilik, curi-curi minum dalam kertas. Kita boleh minum sorok-sorok, bukan siapa bentar. Tapi kerana taatnya kita pada Allah Ta'ala, kerana kita jujur dengan Tuhan ibu ayah, kita tetap teruskan puasa. Kita boleh buat, tapi kita pilih untuk taat. Ibu ayah, Ramadan mengubah tak personaliti kita? Mengubah. Menjadikan kita manusia yang amat taat pada Tuhan. Semakin kita taat, itu tanda kita semakin dekat dengan Tuhan. Bila semakin kita dekat dengan Tuhan, kerana puasa kita tadi itu, semakin tinggi peluang kita dapat takwa. Itu cerita puasa. Solat macam mana? Ibu ayah, tuan-tuan, taatnya kita pada Tuhan, berkatnya Ramadan ni, alhamdulillah, without fail, orang putih kata, without fail, tanpa gagal, orang putih cakap, setiap hari konsisten. Kalau pun tak 20, 23, 8. Apa dia? Kita pakat-pakat buat solat tarawih. Walhal ada pengurusi kita buat pengumuman, anak-anak Korea masih berdaun semua, barang siapa yang bertarawih minimal 2 rakaat di Masjid Kampung Sungai Berdaun, Masjid Sultan Abdullah, masjid akan memberikan seorang 20 lebih. Ada tak? Tak ada. Masjid tak ada membuat pengumuman itu. Ada tak siapa-siapa yang letak parang? Apa cerita parang pagi-pagi ni? Tak cerita. Ada tak siapa-siapa letak parang dekat leher kita, paksa kita untuk kita datang tarawih? Adakah siapa-siapa rotan kita sebab kita tak sembahyang tarawih? Jawapan dia tak ada. Tak ada. Mana ada?
Tidak ada sebarang gertakan, tidak ada sebarang imbuhan, tidak ada sebarang paksaan. Bahkan tarawih itu ibadah, tarawih itu sendiri sunat. Tapi Ramadan dia datang mengubah kita menjadi insan yang taat, menambah dan kita laksanakan ibadah solat tarawih itu sekalipun dia sunat. Ramadan mengubah tak personaliti kita? Mengubah. Ramadan mengubah personaliti kita menjadi manusia yang semakin taat. Ya, ambil contoh Quran. Ibu ayah baca Quran ini ibadah. Taatnya kita ibu ayah mengambil keberkatan bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Tadi dalam paparan skrin kita menunjukkan 2 hari lagi kita akan sambut nuzul Quran. Nuzul Quran bila 17 Ramadan. Hari ini berapa bulan Ramadan? Hari ini 15 Ramadan. Taatnya kita pada Quran, kita mengambil keberkatan bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Pergilah mana masjid pun, pergilah mana surah pun, kita akan nampak seolah-olah kita berlumba-lumba mengadakan tadarus Quran. Luar Ramadan ibu ayah, mencerita luar Ramadan, jangankan nak baca, tengok, pegang, sentuh pun belum tentu. Tapi bila hadirnya Ramadan ibu ayah, dia mengubah personaliti kita menjadi taatnya kita ibadah membaca Quran. Tekun kita, ubah orang, mengubah. Itu cerita Ramadan. Kedua ibu ayah, Ramadan mengubah personaliti tahap kesabaran diri kita. Saya ambil satu contoh. Kita petang-petang balik kerja. Siapa yang daripada sini kerja dekat bandar, petang-petang balik kerja. Bila balik kerja tu jalan penuh dengan orang balik kerja, jalan jam, macam ni jalan. Ada yang memandu pelan sebab sibuk. Ada pula yang potong barisan. Dah ada dia potong barisan tanpa ada rasa bersalah. Kesabaran kita diuji. Lebih-lebih lagi bila hampir nak masuk waktu berbuka, tapi kita masih terperangkap dalam kesesatan. Tiba-tiba ibu ayah, Ramadan kita mampu sabar. Satu lagi contoh, kita dah beratur, dah cantik dah beratur. Di mana? Di bazar Ramadan. Nak beli apa? Beli air tebu. Kita di Labuan ni air tebu. Saya alhamdulillah sepanjang saya duduk di Labuan ni tahun ke-7, saya ingat saya boleh kira dengan jari saya yang sebelah tadi. Tak sampai 5 kali saya masuk bazar Ramadan. Di bazar Ramadan ada air tebu. Ada. Bila kita duduk berbaris nak beli air tebu contohnya, tiba-tiba ada orang potong barisan kita. Potong barisan tanpa asal salah. Ataupun kita pergi di pasar raya, kita pergi di Mili Mewah, kita pergi di Sifmo, ada pelanggan dia masuk ke barisan ekspres, walaupun barang dia penuh dengan satu troli, dia datang satu perasaan marah tuan, kita dah lah tunggu berbaris lama. Tapi bulan Ramadan punya pasal, tiba-tiba kita mampu naikkan level kesabaran kita ke level yang tahap tinggi. Kita bekerja di ofis atau bekerja di mana-mana, tiba-tiba perut kita berbunyi kuat. Sebelah kita ada kawan kita yang non-Muslim, dia tak puasa, baiknya di tengah makan. Dah di tengah makan, dia punya bau makanan tu, menusuk ke hidung, membuatkan perut kita ni lagi meronta-ronta minta makanan. Boleh pula bila Ramadan kita sabar dan kita tingkatkan kesabaran kita ke tahap dia, kita tak minta nak makan. Ramadan ni benar-benar mengubah tak personaliti kita? Benar-benar mengubah personaliti kita. Sabar kita sampai ke tahap yang lebih tinggi dan ajaib. Dan ketiga ibu ayah yang saya kasihi, Ramadan dia mengubah personaliti kita tentang sifat syukur. Sepanjang hari kita tahan lapar, kita tahan dahaga. Bila masuknya azan maghrib berkumandang, kita pun berbuka hanya dengan sebiji kurma, dengan segelas air kosong. Walaupun sederhana, terasa nikmat Allah Ta'ala.
daripada jam 5.17 pagi. Tahan apa? Tahan dahaga. Sampai berapa? Sampai 6.31. Rasa-rasa bila dapat seteguk air kosong. Yang air kosong tu, kalau tak bulan puasa mungkin kita tak sentuh. Tapi bila dapat seteguk tu, kita rasa, ya Allah, hilang dahaga. Bila sebelum buka puasa, kita rasa lapar sangat-sangat. Teringin ni, nafsu ni dia teringin macam-macam. Bila kita buka puasa, kita makan sedikit pun kita dah cukup. Contohnya macam semalam. Semalam kita dihidangkan dengan mi kari. Saya pada mulanya rasa nak makan banyak, tapi bila kena mi kari, ya Allah, dia rasa nikmatnya dapat makan. Yang selama ni mungkin kita tak rasa pun nikmatnya makan. Ibu ayah, kalau saya nak cerita banyak lagi. Kalau saya nak cerita banyak lagi. Kata Nabi SAW, Nabi kata, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi kata, siapa-siapa yang berpuasa, puasa yang bagaimana? Puasa dengan penuh keimanan. Puasa yang bagaimana? Puasa dalam keadaan mengharapkan redha Allah. Nabi kata, Allah akan ampunkan segala dosa yang telah lalu. Nabi pesan lagi pada kita. Nabi kata, rubba sha'im. Nabi kata, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Nabi kata, boleh jadi orang yang berpuasa itu dia tidak mendapat apa-apa daripada puasa dia, illa al-ju', melainkan rasa lapar. Setakat tu je kan Nabi pesan. Nabi sambung lagi. Nabi kata, wa rubba qa'im. Ingat, qa'im. Wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sah atau kama. Nabi kata, boleh jadi juga orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya. Qiyam ni apa? Qiyam ni maksudnya kita bangun solat. Kita bangun solat tarawih, kita bangun solat sunat, kita bangun solat untuk qiyamul lail. Nabi kata, boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, melainkan hanya jaga malam. Ibu ayah yang saya kasih, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala diseru siapa? Allah Ta'ala diseru kita. Dia kata, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ibu ayah, sewajarnya Ramadan ni dia mesti mengubah personaliti kita ke arah yang lebih baik. Sebab itu janji Allah. Allah Ta'ala kata, bila you puasa, you pasti takwa. Bila you dapat takwa, maksudnya personaliti you dirubah. Kerana apa? Kerana puasa. Bila puasa, pasti dapat takwa. Dengan puasa, attitude kita sepatutnya lebih baik. Dengan puasa, sepatutnya sikap kita menjadi lebih baik. Dengan puasa, sepatutnya kita mempunyai tabiat yang lebih baik. Ibu ayah yang saya kasih, kalau puasa yang kita jalani, kita dah 15 hari, masih ada berbaki 15 hari lagi. Kalau puasa yang kita jalani gagal mengubah personaliti kita, gagal menjadikan kita manusia yang lebih baik, rugi dan malanglah kita. Sementara kita masih ada masa, marilah kita semak dan kita imbang keadaan puasa kita. Mudah-mudahan puasa yang bersungguh-sungguh menjadikan kita manusia yang mendapat takwa. Saya nak tutup tazkirah saya sebab pakar psikologi cakap, nama dia Herman. Semalam saya cerita Herman Ebbinghaus, betul kesebutan nama. Dia seorang
psikologi dulu sebut. Dia kata manusia hanya mampu ingat dalam tempoh 20 minit 40% saja apa yang disampaikan. Jadi saya tak mau banyak-banyak. Saya nak tutup pesan lagi. Nabi kata puasa adalah perisai. Nabi kata maka janganlah seseorang berbuat keji ataupun bodoh. Nabi kata kita puasa itu perisai. Lepas tu Nabi pesan apa? Bila you puasa, you jangan buat benda keji. Bila you puasa, you jangan buat benda bodoh. Nabi pesan, jika seseorang mencaci atau memerangi, kalau ada orang nak ajak kita bergaduh, ada orang maki kita, ada orang mengumpat kita, ada orang cari pasal dengan kita, Nabi kata apa? Maka hendaklah ia berkata, bagi tahu pada kawan kita, kata apa? Bang, saya puasa. Cik, saya puasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, Nabi bagi tahu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Hebatnya puasa itu sampai bau mulut tu dianggap lebih wangi daripada kasturi. Betapa Allah Ta'ala nak memuliakan kita. Dengan syarat kita kena puasa sungguh-sungguh lah. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka. Siapa yang tak gembira bila berbuka? Dan yang kedua, Nabi kata kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Timbul persoalan, yang kata gembira ketika bertemu Tuhan itu bila? Dalam satu hadis Nabi sebut nanti akan datang dua benda. Yang pertama puasa, yang kedua Quran. Puasa akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Maka itulah yang dikatakan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhan. Dan puasa adalah perisai daripada api neraka. Ibu ayah, tazkirah ni, peringatan ni untuk kita nilai diri kita, untuk kita ambil manfaat. Kita masih ada lebih kurang 15 hari lagi. Masih belum terlambat. Yang belum usaha baca Quran, cubalah saya. Yang kalau sebelum ni bermalas-malasan nak tarawih, cubalah tarawih. Kalau tak mampu 20, jangan tinggal nama. Yang Quran kalau tak mampu baca 5-6 muka, 1-2 juzuk, bacalah kalau tidak boleh 1 muka surah. Yang kalau sebelum ni, jangan biarkan sehari-harian kita tanpa sedekah. Kalau 15 hari ni tak ada langsung sedekah, start daripada hari ni start sedekah. Sebab apa? Sebab Ramadan yang kita sedang jalani ni, tahun hadapan belum tentu lagi kita dapat jumpa. Siapa boleh bagi jaminan yang kita akan jumpa Ramadan akan datang? Kalau Ramadan kali ini kita tak sungguh-sungguh perbaiki amalan kita tak sungguh-sungguh grab the opportunity, peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita dalam bulan Ramadan ni, siapa boleh bagi jaminan yang Ramadan akan datang kita jumpa? Saya merasakan ibu saya, mak saya bulan 7 tahun lepas 2024, mak saya meninggal dunia. Saya merasakan ketika mana mak saya masih hidup, mak saya akan sempat untuk bertemu Ramadan kali ini. Tapi mak saya tak sempat bertemu Ramadan kali ini. Bapa mertua saya tahun-tahun ni bulan 2 meninggal dalam keadaan nak datang ke Labuan. Saya menjangkakan bapa mertua saya akan sempat bertemu Ramadan yang kita ada sekarang. Tetapi sayangnya sangkaan saya meleset. Bapa mertua saya tak sempat nak bertemu Ramadan. Jadi apa jaminan yang kita akan sempat bertemu Ramadan seterusnya? Kalau Ramadan yang kita dapat ni, kita tak isi dengan sepenuh-penuhnya, kita tak jaga kualiti puasa kita tak perbaiki yang ibadah kita, rugi sangat-sangat. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat. Salah-salah saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalani puasa ini dengan penuh bermakna.
Allahumma ya Allah, bantulah kami untuk kami memperbaiki amalan ibadah kami. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami lalai dalam bulan Ramadan ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang dermawan, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami kerana telah lalai selama ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.